Baiklah, Maisan. Kamu pergi belajar bersungguh-sungguh dan nak pergi kerja. Baiklah, Father. Josan akan belajar bersungguh-sungguh. Dia masuk. Okey, Assalamualaikum semua. Hari ni kita ada pelajar baru. Mari perkenalkan diri. Assalamualaikum. Nama saya Aiman. Saya belajar baru. Okey, Aiman, awak bolehlah duduk mana-mana awak nak. Nanti kalau ada apa-apa soalan, awak boleh tanya Farah. Baik, Ibu. Okay. Terima kasih semua. Tengok budak baru. Bosku macam lady aku dah. Ya. Aduh. Budak. Nama apa tadi? Aiman. Aiman. Bapak net dah. Budak buku. Dah lah putih. Macam apa tu perak dalam rumah je aku tengok. Eh, kamu berdua. Tak kelakar pun benda ni. Cukup-cukup lah tu. Tak apa-apalah. Baiklah Kak Pengawas. Okey. Budak bagus. Kawan beli. Apa ni? Sikit pen apa ni? Aduh, cantiknya. Kata kawan, bagilah saya kejap. Ni kerja sekolah semalam. Ni kan? Tengok. Alah, bagilah. Betul lah ni. Ambil lah. Betul sekali. Oi, apa? Gimana kau? Nak pergi library? Oh, kau tak rehat ke? Oh, tak boleh tak? Oh, bagi kita orang lah rehat. Tak boleh kan? Oh, ni. Tak boleh. Ni duit saya. Apalah, kau kata nak rehat. Tolong apa? Tolonglah. Kau nak settle cara baik ke kau nak settle cara lain? Cara lain tu macam mana? Cara lain kan? Boleh tunjuk pun. Itulah. Dia orang buat apa tu? Aku kena bagi tahu cikgu ni. Cikgu, cepat. Ada orang gaduh kat sana. Ada orang gaduh? Cikgu. Mana kena macam-macam? Tak ni. Ha? Korang buat apa ni? Tak ada apa-apa cikgu. Tak ada apa? Korang boleh Aiman kan? Ada lah cikgu. Gua orang dah tahu. Kita kawan. Korang dua ikut cikgu sekarang. Sekarang. Boleh saya masuk? Boleh? Dah. Duduk. Kenapa kau bawa dia orang sini? Oh, tadi saya dapat laporan dari G yang mereka berdua ni membuli si Aiman. Dia orang dua ni bully Aiman? Ya. Hai. Sekarang aku nak tanya. Kenapa korang berdua pergi bully Aiman ni? Dah sikit je cikgu. Kita orang murah je. Tanya apa pun. Sikit kau kata. Kau dah pukul dia teruk macam ni, kau kata sikit. Kita aku kawan je. Betul. Korang macam pasal lah. Kau tahu tak, kalau family dia tahu pasal benda ni, family dia report dekat polis, korang boleh kena tindakan polis, korang tahu. Kau tak takut ke? Aiman? Boleh saya tahu apa yang diorang buat dekat awak? Aiman? Tak payah takut. Kita orang ada dengan kau. Boleh kau cerita je apa yang diorang buat dekat kau? Mereka sentiasa ejen saya, bully saya, pukul saya, dan mereka duit saya. Macam mana? Tak apa. Masyah,
Boleh tolong call parent dia? Suruh dia datang sekolah. Hello Cik Abdullah. Saya Aisyah, guru kelas kepada anak Cik Aiman. Hello. Ya, saya Abdullah, ayah Aiman. Kenapa? Boleh Encik datang ke sekolah sekarang? Kami ada perkara penting nak bagi tahu Encik. Oh, baik-baik. Saya gerak sekarang. Aish. Berat anak korang. Oh, Cik Abdullah. Duduk. Syah. Ya, kenapa cikgu panggil saya? Apa yang jadi pada anak saya? Dia macam ni Cik Abdullah. Sebenarnya Aiman kena pukul dengan diorang berdua. Sabar dulu Cik Abdullah. Jadi kalau boleh saya nak settlekan perkara ni dengan baik. Saya minta kedua-dua pihak terima and dapat settlekan perkara ni dengan baiklah. Izam, Faruk, minta maaf kat Aiman. Aiman, kita orang minta maaf. Kalau ikut perasaan aku sebenarnya dah lapor polis. Tapi disebabkan aku tak kena dengan teruk, aku terima maaf korang. Apa? Saya maafkan mereka. Jadi Faruk dengan Izam boleh balik ke kelas dulu. Jadi apa tindakan yang pihak sekolah akan bagi kepada diorang? Untuk tindakan, kita orang akan bagi tindakan yang setimpal. Mungkin kita orang akan gantung diorang daripada sekolah untuk beberapa hari. Dan juga kita orang akan pastikan yang dia tak akan lakukan lagi perbuatan buli tersebut lah. Dan Puan Aisyah akan mengadakan sesi kaunseling untuk diorang nanti. Baiklah, saya terima penyelesaian ini. Terima kasih Pak.